Kedai ni dah berapa lama dah? Tidak banyak lama. Tidak banyak lama, berapa lama? 20 tahun dah. 20 年. Oh, lama tau. Ada. Kita nak check dulu lah nak tengok you punya perniagaan sebab kita pun ada dapat report lah kata you ada pakai minyak paket dekat kedai. Kita nak check lah betul tak aduan tu lah. Okay. Tahu kan minyak paket tak boleh pakai kan? Ya, tahu. Tapi biasa simpan kat mana? Sini tak bawa sini. Tak bawa sini, simpan kat mana? Ini kita punya dapur. Dapur. Sini kita pakai ini minyak lah. Okey, Kita ni. pergi naik beli. Banyak ni? Ni. Beli di naik. Habis kita pergi belakang beli. Banyak stok minyak paket. Ada. Bukan sini lah, banyak tempat dah. Itulah kita mesti check lah. Takut nanti kan orang cakap rokongan. Kita check tanya kawalan. You cakap thank you macam suruh saya balik je. Okay, ni harga dia lah. Ada di. Okay, bagus. Bagus. Ni harga semua dia nak ingat dia. Apa? Siapa anak? Bukan anak. Habis? Abang. Lagi itu. Dia pun ada kat atas. Dah, dia tutup nama, tak ada keluar dah. Dah sudah. Jadi pintu keluar ada satu je. Oh, ini pintu satu saja. Kita letak sini palang di sini. Lepas tu tadi ada kawan saya naik atas. Kau macam mana nak keluar? Oh, dia punya kawan. Cuba dah. Kau dia tertinggal dekat sini kau. Mana kawan saya? Kan? Oi. Kes colek ni kan? Mun. Tak ada. Bukan dia punya kawan. Mun. Tak ada. Mun sini kawan. Ini orang lain. Jap. Tak ada. Jap, mana Mun? Lagi dua orang tu. Dia ada lah dekat atas. Hai, ni dia punya kasut ni. Ni dia punya kasut.